Website security yang patut korang buat sekarang. Website security perlu dibuat sekarang, bukan selepas laman digodam. Semak 7 langkah penting termasuk MFA, firewall, SSL, backup dan pemantauan. Website security bukan lagi benda yang boleh ditangguhkan sampai laman web kena godam. Kalau laman web korang menyimpan borang pelanggan, akaun pengguna, pesanan WooCommerce atau sekadar maklumat syarikat, semuanya tetap mempunyai nilai kepada penyerang. Masalahnya, serangan tidak semestinya berlaku kerana laman web terlalu popular. Banyak bot mengimbas internet secara automatik untuk mencari plugin lama, kata laluan lemah, fail terbuka dan tetapan pelayan yang cuai. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.